Ramai beli rumah sebab nampak moden, siap pool dan gym. Tapi lepas beli baru tahu rupanya itu bukan rumah kediaman biasa. Realitinya mungkin rumah yang anda nak beli tu mungkin nampak macam kondo atau apartmen. Tapi sebenarnya ialah jenis kediaman komersial seperti Soho, Sovo dan servis apartmen. Bukan Melissa nak cakap Soho, Sovo dan servis apartmen ini tak bagus. Tetapi kita kena tahu realitinya bila beli rumah seperti ini. Ini realiti yang orang tak bagi tahu. Satu, rumah macam ni dikira komersial, bukan kediaman. Sebab tu anda tak layak untuk dapat pengecualian duty stamp rumah pertama. Pengecualian duty stamp adalah setinggi RM11,500. Kedua, banyak bank jarang bagi loan 90%. Biasanya dalam 80 hingga 85%. Kalau ada pun tak banyak. Maka kurang pilihan bank. Begitu juga bila anda nak buat refinance rumah nanti. Margin pun lebih rendah. Tiga, sesetengah bank mungkin tawarkan kadar faedah yang lebih tinggi sebab dikira hartanah komersial. Empat, bil air dan elektrik mungkin lebih tinggi sebab dikira penggunaan komersial. Tapi ada yang akan cakap, boleh mohon tukar. Memang boleh mohon tukar. Tapi leceh dan tak semestinya akan lulus. Kalau anda tengah plan beli rumah, jangan terus bayar booking dulu. Semak dulu kelayakan dan dapatkan nasihat kami dulu. Klik link dekat bio dan mesej kami.